Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah kita tertanya-tanya, adakah Allah benar-benar mendengar setiap doa yang kita panjatkan? Pernahkah kita berasa seolah-olah kita bersendirian ketika menghadapi ujian hidup? Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah buku bertajuk Allah Itu Dekat. Kami memilih buku ini kerana kandungannya memberi peringatan bahawa Allah sentiasa dekat dengan setiap hamba-Nya. Walau dalam apa jua keadaan, buku ini juga mengajar kita supaya tidak pernah berputus asa kepada rahmat Allah. Sentiasa berdoa, berharap dan meletakkan pergantungan sepenuhnya kepadanya. Melalui perbacaan buku ini, kita dapat keimanan serta menyedari bahawa ujian yang diberikan pasti mempunyai hikmah dan Allah sentiasa bersama orang yang bersabar. Saya seorang yang sentiasa berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan hubungan dengan Allah. Topik ini berkaitan dengan diri saya kerana saya percaya bahawa mengingati Allah memberi ketenangan, kekuatan dan panduan dalam menghadap cabaran hidup. Oleh itu, buku ini membantu saya memahami bahawa Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya yang mengingati dan bergantung kepadanya. Selain itu, saya telah membuat kajian melalui pembacaan buku Allah Itu Dekat, artikel ilmiah dan sumber Islam yang sahih seperti Al-Quran dan Hadis. Selain itu, saya turut membandingkan maklumat daripada beberapa rujukan bagi memastikan isi yang diperoleh adalah tepat dan boleh dipercayai. Buku Allah Itu Dekat mengingatkan kita bahawa Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya dan setiap ujian hidup mempunyai hikmah serta jalan penyelesaian. Buku kita Allah Itu Dekat mengingatkan pembaca bahawa Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya. Walau apa ujian yang dihadapi, kita perlu sentiasa berdoa, bersabar dan meletakkan kepercayaan kepada Allah. Contohnya, apabila seseorang menghadapi masalah atau kesedihan, buku ini menggalakkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, zikir dan salat. Daripada penerangan ini, kita dapat faham bahawa buku ini bukan sekadar mengingatkan kita tentang kasih sayang Allah, tetapi juga mengajar kita bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan doa dalam kehidupan. Doa ialah cara kita berkomunikasi dengan Allah dan memohon pertolongan daripadanya. Melalui doa, kita dapat meluahkan segala perasaan, sama ada ketika senang maupun susah. Selain itu, doa juga memberikan ketenangan, menguatkan semangat dan mengingatkan kita bahawa Allah sentiasa mendengar setiap permintaan hamba-Nya. Contohnya, apabila kita sedang menghadapi peperiksaan, masalah keluarga atau sedang bersedih, kita boleh berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan, kekuatan dan dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Adlina binti Feroz Hanif. Nombor matrik saya 326-100-2521. Berdasarkan penerangan yang tadi, jelaslah bahawa doa bukan sekadar permintaan kepada Allah, namun merupakan cara untuk kita mengeratkan hubungan dengannya. Melalui doa, kita belajar untuk sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahawa Dia sentiasa mendengar setiap doa hamba-Nya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan bersangka baik kepada Allah. Dalam kehidupan, kita pasti ada berbagai ujian dan cabaran. Namun sebagai seorang Muslim, kita perlu yakin bahawa setiap ketentuan Allah mempunyai hikmah yang terbaik walaupun kita belum memahaminya pada masa itu. Sikap bersangka baik kepada Allah dapat menguatkan iman, mengelakkan kita daripada berputus asa dan menjadi hati lebih tenang ketika menghadapi cabaran. Sebagai contoh, apabila kita gagal dalam peperiksaan atau tidak memperolehi sesuatu yang kita inginkan, kita tidak perlu menyalahkan takdir. Sebalik itu, kita perlu percaya bahawa Allah sedang merancang lebih baik pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya. Walau di mana kita berada dan apa jua keadaan kita hadapi, Allah sentiasa mendoakan
mengetahui isi hati kita dan sentiasa memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Oleh itu, marilah kita sentiasa mengingati Allah, memperbanyakkan doa dan mendekati diri kepadanya melalui ibadat serta amalan soleh. Dengan keyakinan bahawa Allah itu dekat, hati akan menjadi lebih tenang, kuat menghadapi ujian atau cabaran dan sentiasa berharap kepadanya. Justru itu, sebagai penutup, saya berharap buku Awal Itu Dekat dapat membukakan hati kita untuk mengenali dan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini mengingatkan kita bahawa walau sebesar mana pun cabaran kita hadapi, Allah sentiasa mendengar setiap doa kita, setiap masalah kita, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang memerlukan. Semoga perkongsian kami ini dapat memberikan inspirasi kepada mereka untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa memperbanyakkan doa serta meningkatkan keimanan untuk menghadapi cabaran seterusnya. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.